Nak pergi mana kak? Kedah. Kedah? Kedah nak pergi mana? Tak tahu. Homestay. Homestay? Ya nak pergi mana ya? Dia gemuk je Fifi tu. Oh ya? Nak pergi mana? Homestay. Homestay? Homestay kat mana? Kedah je. Kedah. Kedah? Aduh. Dia bawa atuk ngamak. Ha? Dia bawa atuk ngamak. Buat atuk dengan mak? Tu? Opah lah. Atuk dengan opah? Sama je. Tu? Kak Bika, Kak Aida? Mana lah dia. Ha? Mana lah dia orang tahu. Mana dia orang tahu kata bawa? Dia jalan. Ni kat mana jalan family? Ni kat mana Pak? Kat Sungai Perak? Sungai Perak. Ya, kucing. Apa? RNR Sungai Perak? Orang Perak. Orang Perak. Kena orang Perak. Ya, semua orang Malaysia, semua orang ada. Dah. Bye. Tengok ni. Ada binatang ayam. Kat ujung lah. Taklah, sini ada boyan. Situ. Kat situ ada boyan. Hai guys. Selamat pagi. Selamat petang lah. Pagi lah. Pukul 11.40. Kita baru dekat Pulau Pinang. Nanti kita nak pergi tidur homestay dekat Kedah. Dengan family. Sekarang kita dekat mana? Pulau Pinang Kampung Agung. Kampung Agung, Pulau Pinang. Kita pergi sama dengan family. Sama Ke dengan family mat eh. Kalau korang pernah pergi Kampung Agung, cubalah komen korang tengok apa. Lagi? Abang kata pula. Bang ada kita lalu lah. Lalu lalang. Lalu lalang. Kedah. Sama-sama. Abaikan. Kita ke sini lah. Nak buat apa duduk kaunter. Dia mana tak kerja kan? Tahun depan pula. Oh, ya, faham. Peace ya, peace, 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 peace. Ambil gambar kat mana? Kat situ. Ha? Kat situ. Mana mana? Kat situ. Kat situ. Mana? Tu yang kat pokok bukit tu. Tu ada orang tengah repair. Itu kat mana? Ha? Cepat. Nak boyan tu. Mana boyan mana? Situ. Apa ada orang juga.
Tunggulah jom. Semua nak pergi Boyan? Kan tarik bawah. Dia tak nak ambil gambar dengan Kapika ke tu? Yang kat ada tu. Cepat. Tak best. Pakai dulu cepat kalau nak. Kakak kiri tak ada kat kiri je lah. Ha? Pergi naik. Pergi naik cepat. Cepat pergi naik. Cepatlah. Tak nak. Hei. Cepatlah. Boyan. Kali dah datang sini. Dua. Ni gimana? Ha? Sabarlah. Jangan ada gigi jangan. Nyanyi ya, nyanyi. Mana tu? Cepat je. Wah. Ya, tu mama. Dah, 1, 2, 3. Ni dik. Tak ada orang dik, cepat dik. Alah beratur jugalah dik. Beratur jugalah. Semua beratur lah dik. Macam mana ni dik? Tadi boleh, tak boleh. Yelah, nak kena beratur. Boleh. Tapi yang nak lagi beratur. Ya nak beratur? Yang nak naik yang mana? Ini dulu. Macam tu pula. Cepat pergi buat TikTok Adabi. Sini. Jalan bang, tak bang? Dia dah gambar dua. Dia tengah. Adabi melazatkan. Tunggu lah ni. Yang dentuk kan kecil. Mau betul. Rumah ni berasal dari budi. Kan? Habuk. Untuk. Mas, kakak. Untuk. Habuk. Masuk. Hari Hakim. Jalan. Cep. Ya, bang ya.
Dah penat? Dah. Alah. Mana nak jalan dah penat? Mana Ria ni? Cepat ambil gambar. Apakah perasaan anda? Penat. Okay guys, sekarang kita berada di Tanjung Dawai. Okay guys, aneka barangan kering, hasil laut kering masin. Ni kerang. Ni favourite saya ni, buluh ayam, sotong. Dadah, tu. Nampak dia. Mana? Pandangan ni selalu diikut benda pi ke mana saja. Tak kira program dan solitri ni memang bahagia. Okay guys, sekarang dekat mana? Dekat Port Lepak Tanjung Dawai. Port Lepak Tanjung Dawai, Kedah. Selamat.
Alhamdulillah. Boleh wah. Pantai. Oh, sudah penat. Ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Lajunya. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang tercinta menjanjikan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Oh, Dewi cinta. Korang berani tak? Apa dia? Ini ya. Tengok apa dia? Dah beli fridge magnet jadi dah. Kakak adik di sini. Okay guys, kita berada di Gunung Cerai. Oh, cuaca yang agak nyaman, tapi kita nak turun dah, nak balik dah. First time datang sini, bawa mentua. Akif! Tunggu! Kat mana ni? Genting. Hei! Genting Highland mana? Genting Highland Kedah? Mana ada? Habis tu kat mana? Aduh. Nak turun laju lah. Naik ni. Hitam. Ha, dah tak sampai lagi. Dah benang dah. Apalah. Cubalah papak tahan drive. Apa benang? Ya tu siapa ya? Ha? Van. Van tak sampai. Van lambat. Van dia lambat. Ya sewa lah van fire, laju sikit. Ya sewa van merah.
Kat situ dia. Nampak orang tu daya. Sekarang kita berada di festival makanan Thailand kat Sungai Petani. Kat depan Aman Jaya Mall. Kita ada dua beli ni dan ini Uyo. Yang ngantuk lagi ke? Ha? Apa? Ya. Dia dah makan dah? Dah breakfast dah? Dah. Makan apa? Canai. Roti canai? Sedap tak? Dah. Sedap. Sekarang Raya kat mana? Kat homestay. Homestay kat mana? Kat mana bah? Kat Sungai Petani. Kat Sungai Petani. Homestay besar tak? Besar. Dia Besar. 2 tingkat. 2 tingkat. Ada berapa bilik? 3. Baik, bawah? 1 4. Ada 4 bilik. Bawah. Sibuklah ya ke ya seorang tu ya. Sibuklah, dia tengah mandi tapi dia sibuk nak cakap kan ya. Nak masuk video ha. Tak dapat. Tak boleh. Okey. Ya, pergi mandi, okey? Ya. Okey. Tadi dah nak pergi mandi pula. Nak pergi jalan mana? Ibu Syed. Ha? Dah. Kita Nak pergi mana? Kita nak mandi, kita nak sambung jalan je. Jalan kat mana bah? Kita nak pergi Alostar kot. Mama. Sampai guys. Ini kat mana? Ini kat mana? Ke Alostar kan? Macam mana dia sebut tadi? Alok Star. Alostar. Tak. Alok Star. Yang pernah naik menara tu? Benar. Tu menara apa? Alok Star. Okey, pandai. Yang kan menara KCC tadi? Kat sisi ada 2. Ha? KCC ada 2, betul lah. Oh, tu masjid. Masjid Tahir. Dah sampai. Okay guys, sekarang kita berada di Menara Alostar.
Oi. Ya, ya. Ya. Mana ya? Ya kat mana? Tak tahu. Apa benda tak tahu. Lenny kat mana? Saya nak lollipop. Hai, tadi lollipop mana? Ha? Dia dapat lollipop. Kejap lagi lah, kejap lagi. Makan dalam kereta lah. Hai, nak makan dah ke? Buka lah. Usha. Usha. Nak pegang lagi. Ni yang pegang. Yang pegang, yang pegang. Makan. Kakak nak mana? Kak Pika lah. Alamak. Kau tiba dah ambil lah. Wow. Nah, buang. Bang, tolong. Pegang. Mana? Ya, ya ke mana? Alostar. Bang kat mana? Alostar Baang. Korang pernah tak pergi Alostar? Cuba. Tu. Ai, tak nampak lah. Tekan ni. Tak payah, cakap je. Hello? Pusing lah. Kakak nak cakap ni. Baba kat mana? Kat Menara Alostar. Dapat lollipop guys. Guys, sekarang kita berada di Menara Alostar. Tak ada orang tu. Tapi di sekolah tak ada orang. Kosong. Adalah, orang tu ada, tak ramai. Kosong. Dia nampak satu bandar Alostar. Dia nampak Gunung Kriang, stadium, Masjid Zahir. Korang ramai datang sini. Nadira dapat lollipop free ke ya? Siapa bagi? Oh ya. Oh, bagi. Dia best datang ni. Korang dah beli tak kotak pensel? Oh Allah. Ada satu je. Oi. Kotak pensel. Dia dah beli kotak pensel belum? Dah. Warna apa? Pink. Pink. Gambar Rosso. Ha? Rosso comel. Gambar Rosso comel. Tu kat belakang tu nampak tak? Alah tak nampak.
Okey, sekarang kita berada di rumah kelahiran Perdana Menteri kita yang keempat, Tun Mahathir Mohamad. Jom kita tengok rumah dia. Bukan ini. Bukan ini. Tapi yang ini. Cantik lagi. Kalau nak datang, ni dia waktu lawatan. Tutup pada hari Isnin, kecuali cuti am dan cuti sekolah. Okay. Jom kita naik atas. Ada tetamu. Tetamu sedang istirahat. Ni bukan tetamu. Ni penjaga. Betul dah. Saya dah betul. Asyam boy. Asyam boy. Asyam boy tidur. Bilik pengantin lah. Ni apa? Gambar apa? Apa dia kak? Baca lah. Betul kata penalang kami. Ha. Kaju 1656. Ha. 1650 baru apa? Ha? Sana dapur. Sana dapur. Ni apa? Bilik tetamu. Okey, kita tetamu. Kita boleh masuk. Alah. Bilik pengantin. Tapi tak ada katil. Ni apa benda ni? Sedia kematian. Tu ni atuk lokal tapi bukan atuk kita. Oi. Tak orang lain. Tiada Banyak silsilahnya. Turun. Bilik bacaan. Ni gambar pelajar-pelajar sekolah Melayu orang Perak. Halus tak? Ha? Bilik pengantin warna hijau. Cantik ke? Cantik bilik pengantin. Sana lah. Oh, tu bilik mandi. Tapi tak boleh masuk, tak boleh turun. Ni sudut tetamu. Bilik tetamu. Oh ya, ada bilik lagi lah. Bilik ibu bapa. Oh, katil ni tak boleh kan? tinggi. Tak boleh. Pengantin. Untuk pengantin je. Ni apa ni ya? Ni apa? Ni tu dia tulis tu. Ruang dapur. Tu tempat masak dia. Apa ada periuk? Iyalah, tu periuk tanah. Ni apa benda? Ha? Ni apa benda? Jom kita baca. Ni peralatan dapur seperti dulang, jar dan acuan puding yang digunakan oleh keluarga Mahathir.
Balik. Tempat buat kuih. Dia nak buat kuih. Nak buat puding. Puding cemam. Buat puding macam mama. Sama kita. Mama kita. Mama buat puding apa? Puding. Puding apa? Puding buah. Itu bahagian depan. Ruang tamu. Itu penjaga. Ramai banyaknya. Ramai itu banyak kan? Banyak dia. Semua itu demi hidup yang baik. Hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Orang pun datang dan akan kembali. Kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan sekarang berusaha mewujudkannya. Kata orang. Mana? Ada. Jadi masa depan dia dalam posisi betul yang ada. Bagaimana? Lanjut.